Kata ni buat persatuan ahli sunnah wal jamaah nak lawan kau-kau Wahabi bagus nak. Tapi bimbangnya takut kita sendiri tak faham etika ahli sunnah wal jamaah tu bimbang. Bagaimana kita syarah kepada orang, kita kata la ilaha illallah tu maknanya kita menafikan tidak ada Tuhan, makna tidak ada matahari, tidak ada bulan, tidak ada bintang, tidak ada berhala-berhala, tidak ada patung-patung, melainkan Allah. Allah lah Tuhan yang ada. Betul kalau gitu? Betul ke cara mengaji cara ahli sunnah? Tak betul. Ni tu walaupun keluar daripada mulut seorang rais seorang ketua, kita kata presiden Persatuan Ahli Sunnah wal Jamaah, kami memperjuangkan Ahli Sunnah wal Jamaah, say no to Wahabi. Contoh dah itu ni. Tapi itu bukan Ahli Sunnah wal Jamaah. Salah tu, bukan salah sikit-sikit, salah berat tu. Pertamanya bohong. Mana bohong? Kita kata tak ada matahari, tak ada bulan, tak ada berhala. Tak ada ke mana? Matahari tak ada ni. Kalau tak ada matahari, memang tak ada siang hari tadinya. Maghrib semua. Matahari ada. Benda ada, tak boleh kata tak ada. Nanti berhala tak ada ke? Ada. Batu kih ada sekor. Di Kelantan banyak mana? Hak guling, hak menerak, hak duk cokoh, hak berdiri, macam-macam jenis ada. Benda ada, tak boleh nak kata tak ada. Benda ada, kata tak ada, bohong dia panggil. Khabarun ghairu mutabaqatu lil waqi'i. Khabar kita tu tidak muafakat dengan realiti yang sebenar. Tu tak boleh. Kita kata benda yang tak betul dia panggil. Yang keduanya, bila kita kata tidak ada Tuhan tu Tuhan yang tak sebenar. Kita ginafi Tuhan yang tak sebenar tu bukan Tuhan. Memang dia bukan Tuhan. Memang dia tu bukan Tuhan dulu lagi. Yang pertamanya tak sah kerana benda tu ada. Kita kata tak ada orang panggil berhala. Berhala ada, nak kata tak ada apa? Ada. Yang kedua, kita ginafi tu bukan Tuhan sejak di awal lagi. Awal-awal lagi bukan Tuhan. Nak nafi buat berapa? Nak kata ni bukan Tuhan sejak daripada awal lagi. Tak hajat nak nafi dah. Itu yang kedua, salah tu. Yang ketiga, bila kita nafikan la ilaha, tidak ada Tuhan tu Tuhan yang tak sebenar, Tuhan yang tak betul, nanti kita akan isbatkan illallah, Tuhan yang tak betul juga. Gitu. Kerana apa begitu? Kerana illa tu ada tu istisna. Istisna pada la ilaha illallah tu orang panggil istisna muttasil, dia panggil. Apa istisna muttasil? Ada dua istisna. Ada istisna munqati', ada istisna muttasil. Istisna muttasil ni istisna yang berhubung, bersambung. Apa makna yang berhubung? Yakni sebelum daripada illa dengan selepas daripada illa benda yang sama. Bermakna apabila kita kata tidak ada Tuhan yang tak betul, tidak ada Tuhan yang tidak sebenar, melainkan Allah. Allah Tuhan yang tak betul, yang tak sebenar yang ada. Hai berat. Berat tu. Tu bukan ahli sunnah wal jamaah tu. Tu bukan ahli sunnah wal jamaah. Jadi ingat baik-baiklah, ahli sunnah wal jamaah ni bukan dinamo persatuan, tidak. Bukan diisi borang, tidak. Tu. Dan kalau rosak pun persatuan ahli sunnah wal jamaah, contoh ada persatuan asatizah ahli sunnah, persatuan ahli sunnah aswajalah, asam jawa lah, macam-macam ni. Persatuan tu banyak. Tiba-tiba berlaku yang tidak baik, maka ingat itu bukan ahli sunnah wal jamaah yang tidak baik. Persatuan tu yang tak betul, atau individu tu yang tak betul. Adapun ahli sunnah wal jamaah, satu nama yang dijadikan sebagai nama yang menunjuk di atas satu firqah najiyah, firqah yang betul, yang selamat, satu daripada 73 puak tu, ialah selama-lamanya sampailah hari kiamat. Itulah satu kelompok yang benar. Tidak pada namanya, tetapi pada maknanya.